Hello, welcome back guys. Hello. Aduh, aku hari minggu ni cuti 1 hari je lah. Maksud aku cuti bukan back to back 2 hari lah. 1 hari split, lepas tu nanti hari Ahad cuti balik. So macam penat sikit lah kan. 1 hari kalau cuti memang orang cakap apa, memang tak cukup lah. Sebab kau kerja 10 jam kan. So at least kena 2 hari lah. Tapi aku tahu memang ada je company lain yang seminggu cuti 1 hari je kan. And kerja lagi penat daripada aku punya kerja ni. Nak compare dengan itulah, nak compare dengan aku punya kerja lah. Dia macam mana pun, macam mana kau compare lah dengan apa-apa pun, kalau kau kata kerja kau penat, ada lagi penat. Itu biasa. Itulah lumrah kehidupan, lumrah pekerjaan. Engkau takkan jumpa, bukan nak cakap takkan jumpa, mungkin ada, tapi peluang agak tipis lah kan. Mesti kalau gaji okey, majikan okey, kawan-kawan tak ada toksik ke apa, and apa, cuti pula, cuti 1 Ahad, lepas tu office hour je, mungkin nak dapat semua benda tu agak susah kan. Walaupun sebenarnya ada je, tapi kena tahulah, kalau semuanya indah kan, tu semua mimpi je bos. Jarang lah kita jumpa. Ni kereta ni kenapa ke kiri sangat ni? Nak pergi mana sebenarnya? Tengok tangan keluar macam tu, gangster ni, confirm. So tak payah tegur, jangan horn, kita buat dia je, buat tak tahu je. Itu dia punya tips guys. Kalau yang kita tengok pemandu kereta yang tangan dia keluar kan, siap-siap okok lagi, janganlah tegur. Jangan silap kita kena balik, walaupun kita ada bukti yang kukuh. Aduh, aku bangun awal sangat lah. Kerja pukul 5 masuk, lepas tu pukul 8 aku dah terjaga dah. Aduh, patutnya kena bangun tengah hari sikit. Aku tak tahu kenapa aku boleh terbangun awal sangat. Lepas tu sekejap lagi barai. Belum sampai tempat kerja lagi dah barai. Even sekarang ni nak pergi ke kerja kan, biasalah kalau mata dia macam ngantuk-ngantuk lagi kan, masih mengantuk lagi. Mata kau nak buka pun susah je bila tengok cahaya matahari ni. Dia jadi auto sepet. Aduh yai. Kenapa aku nampak banyak sangat kereta ni, padahal hari Selasa kot. Depan tu ada apa lah, lori bawa banyak. Ke sekolah baru nak balik. Ya tu, budak baru nak balik sekolah lah. Aku ingatkan kenapa lah jam semacam ni. Alamak, tumpang. Betul lah, baru balik sekolah lah. Patut pelik semacam, kenapa kan? Lepas tu dengan lori ni lagi. Tapi selalu aku jarang aku nampak sekolah ni petang-petang macam ni balik kan. Ke diorang ada ni kot, kenapa kelas tambahan, koku kurikulum, kurikulum. Aku dah lama tak sebut koku ni. Sebab ada sekolah nak cerita pasal koku ni, dah mula dah kan, pala tahu. Tak adalah, ni betul. Sebab waktu aku masa zaman sekolah dulu, aku sebut koku tau. Tapi wife aku bila sebut koku dia macam pelik. Dia sebut koke. Aku tak tahulah benda tu, mungkin sekolah korang sebut koke ke koku ke, aku tak tahulah kan. So sebenarnya benda tu dua benda yang sama lah kan. Cumanya kita bila dengar apa ni, kita dah biasa dengan koku, lepas tu bila ada orang sebut koke, dia macam pelik lah. Mungkin sekolah korang ada yang sebut koke, ada yang sebut koku. Tapi jangan gaduh-gaduh sebab dua benda tu benda yang sama. So tak payah nak gaduh Aku hempuk juga kang. Tak sabarnya aku nak tengok LC aku siap. Aku baru hantar LC aku kat member aku. Dia nak restore lah sikit, tapi tak adalah semua. Dia mana yang dapat lah. Sebab aku pun bajet tak banyak. Bajet dalam 1000 macam tu kan. Cover set, inner, lepas tu spray sikit body dia kan. Dia spray balik lah body kasi cantik. Tak banyak, barang pun tak banyak yang tukar rasanya, sebab bajet kan.
Kalau betul-betul nak tukar semua, banyak benda tu. Tayar pun aku masih, macam cakap apa, aku rojak Tayar apa aku pakai, apa tu, Massey Diamond dengan Corsa Sport Rain tak silap. Tak silap, aku dah lupa aku pakai tayar apa. Nampak sangat aku tak ambil berat pasal motor LC aku tu. Tapi tak apa, nanti kalau dah siap, aku buatlah video and aku boleh bawa pergi kerja. Sebab kadang bosan naik skuter ni. Sebab yelah, dia terlampau santai sangat kan. Dia terlampau santai. At least kalau bawa motor yang ada gear ni, so boleh lah kau nak tekan-tekan kan, tekan-tekan kaki ni, tak adalah bosan sangat kan. Padahal sama je. Itu sebenarnya ngada-ngada je. Sebenarnya nak kena upgrade motor, tiba mostly more to cosmetic lah. Engine memang tak usik lah, sebab nak bawa apa ni, yalah, nak buat pergi kerja kan, jarak jauh kan. So tak perlu kot. So tak perlulah nak apa ni, nak usik-usik engine ke, biar je standard. Mungkin aku akan, lepas dah settle kosmetik, aku restore engine pula Sebab engine pun banyak benda tu. Kelas speed nak tukar, nak kena overhaul, rasa kena buat juga tu. Motor 2011. Motor 2011. Jadinya kau tahulah kan, walaupun kita jaga macam mana pun, mesti ada juga nak kena servis lah apa kan. Sebab tu tak pernah langsung servis apa, engine ke benda ke kan, carburetor semua tak pernah servis. Itu yang jaga. Aku pula masa pakai LC dulu memang tak jaga. Minyak hitam sekarang sampai dah berasap. Saya dah dulu budak-budak kan, tahu pakai je. Sekarang sebab bila fikir aduh, motor kan sekarang dah mahal. Jadinya kalau boleh jagalah elok. Oi, lori ni RM1 siap, menakutkan. Aku dah potong sikit, potong laju sikit. Dia dah RM1 ke kiri macam ni. Aduh, kau boleh tergege pakcik melintas. Cuba laju sikit. Kau nak expect orang yang kena elak untuk kau. Memang aduh. So my ni kenapa ke depan sangat ni? Nasib baiklah aku duduk. Apa ni? Aku duduk pula. Aku pakai helmet full face hari ni. Sebab aku duduk belakang motor RSX. Kau tahu lah motor RSX ni macam mana kan. Kalau kau duduk belakang dia, kalau kau pakai helmet open face, memang dia tembak muka kau je siap. So bila kau pakai helmet full face, kau tak rasa apa-apa. Sikit angin pun tak rasa. Ni motor pos laju apa? Suspension baru kan. Baik ah. Dia motor elektrik. Pakai EV je, motor EV je kan. Laju Nawira. Dah kereta dah nampak banyak macam ni, kau break lah. Buatnya orang main nak masuk je lane, tak bagi signal. Kau dah kenapa rem? Kompok juga budak Grab ni kan. Kan habis kan, tak boleh apa ni, tak boleh ambil order. Alright, sudah sampai. Okay guys, nanti kita sambung. Ciao.